Jangan cikgu, saya minta agar ibu bapa saya tidak dipanggil ke sekolah ini. Saya mohon dan merayu kepada cikgu. Saya berjanji tidak akan membuli di sekolah ini lagi dan tidak akan berperangai samsing lagi. Tolong cikgu, tolonglah maafkan saya. Saya akan mengubah sikap saya ini. Rayu Haris sambil menangis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Merani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nurin Dahlia Kisha binti Hazirul Fitri. Saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita berjudul Cikgu, Saya Minta Maaf. Ciri motivasi dan nilai murni berjudul Cikgu, Saya Minta Maaf ini amat kuat. Ia merupakan sebuah buku fiksyen yang mengisahkan tentang kepincangan hidup remaja masa kini. Novel hasil penulisan Majnita Yusof ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran. Buku ini diterbitkan oleh Syarikat Penerbitan Pustaka Zamrud pada tahun 2022. Buku ini setebal 32 halaman dan mempunyai sisipan kandungan juga. Ayo bersama saya, kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Buku cerita ini mengisahkan tentang seorang guru, Cikgu Abdullah, yang sangat dedikasi dalam mendidik pelajar-pelajarnya. Namun, pada satu hari, beliau berhadapan dengan kejadian yang mengubah pandangannya terhadap kerjaya dan kehidupan. Kisah ini berpusat kepada seorang murid yang sangat bermasalah dan tidak menunjukkan minat terhadap pembelajaran. Konflik bermula apabila guru tersebut merasa kecewa dengan sikap pelajarnya yang sering kali melawan. Tetapi akhirnya segala kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan permintaan maaf yang mendalam dari pelajar tersebut. Permintaan maaf yang ditunjukkan oleh pelajar itu membawa banyak pengajaran kepentingan kita sebagai pembaca. Tema utama yang dibawa oleh Cikgu, Saya Minta Maaf adalah tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan antara guru dan pelajar. Dunia pendidikan, seringkali kita lihat masalah antara pelajar dan guru berpunca daripada kurangnya pemahaman antara kedua-dua pihak. Dalam buku ini, penulis mengangkat isu penyesalan dalam permohonan maaf sebagai satu cara untuk memperbaiki hubungan yang renggang dan mengembalikan keharmonian. Satu daripada pengajaran utama yang dapat diambil daripada cerita ini adalah bahawa setiap permasalahan boleh diselesaikan dengan dialog yang baik, kerjasama dan antara kedua-dua pihak. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang digunakan telah memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca kesudahan karya yang dihasilkan. Kesimpulannya, novel yang berjudul Pengorbanan Seorang Guru ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar, terutamanya kepada pembaca yang bergolongan remaja. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua pihak, terutamanya para guru, pelajar dan ibu bapa untuk mengambil pengajaran daripada kisah yang penuh bermakna ini. Sekian dari saya, terima kasih.